Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih Facebook Live Jabatan Perkhidmatan Awam pada pagi ini. Seperti yang telah kita wawarkan, kita akan bersama dengan seorang panel yang sangat-sangat best pada hari ini kerana kita akan membincangkan tentang deskripsi tugas selepas SSPA. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya kerap perasan juga dan tim kami juga sering berbincang tentang pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Hampir di setiap siri podcast akan ada pertanyaan pasal ni, pasal link kehadiran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi kali ini saya akan memberi pencerahan sedikit tentang link kehadiran, di mana link kehadiran untuk podcast kita tidak sediakan kerana podcast kita bersiaran selama 1 jam sahaja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh log masuk ke dalam Hermes. Di dalam Hermes itu ada pemilihan untuk pembangunan. Tuan-tuan dan puan-puan pilih program pembangunan kompetensi dan di situ puan-puan boleh pilih pemilik kompetensi, tambah dekat dalam program pembangunan kompetensi yang telah dihadiri. Kat situ ada pilihan sesi pembelajaran, tuan-tuan dan puan-puan log masuk, tajuk podcast yang tuan-tuan dan puan-puan sertai, kemudian dekat situ ada pemilihan untuk masa podcast. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kat situ dan letak untuk tarikh hari ini dan waktunya 10 pagi hingga 11 pagi. Baiklah, itulah caranya untuk tuan-tuan dan puan-puan tambah waktu berkursus tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seperti yang telah kita janjikan, pada 1 Disember 2024 kerajaan telah memberi pilihan kepada kita semua sebagai penjawat awam untuk menandatangani sistem saraan skim baru SSPA, sistem saraan penjawat awam. Okey. Baik, dekat situ kita telah pun rasai faedah ataupun manfaat pertama sekali yang orang tunggu-tunggukan. Manfaatnya adalah peningkatan kadar gaji yang kita dah rasai sebanyak 8% pada Disember 2024 dan bakal rasai kenaikan lagi pada Januari tahun 2026 nanti. Selain itu juga, kita ada tambah baik dari segi deskripsi tugas beberapa pegawai skim yang terlibat dengan SSPA ini. Nak tahu skim mana yang terlibat? Bersama saya pada hari ini adalah Puan Marliza binti Haji Lijong, Timbalan Pengarah dari Bahagian Perjawatan dan Organisasi Jabatan Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa khabar Puan Ros? Oh, sihat Alhamdulillah. Nak ada Puan Mel teman saya pada pagi ni. Ya, insyaAllah. Puan, okey, terima kasih Puan kerana sudi memenuhi undangan kami di podcast live JPA hari ini. Saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu dan antaranya pasti penonton kita ramai yang terdiri daripada bahagian sumber manusia Puan. Betul. Dan saya tahu juga Puan hari ini akan buat demonstrasi juga tentang bagaimana nak isi. Kan Puan? Betul, betul. Bagaimana nak isi JD kita masing-masing. Baik, sebelum itu Puan, boleh tak Puan bagi penerangan sedikit tentang deskripsi tugas dan di manakah punca kuasa deskripsi tugas itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator Puan Ros kita pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perkhidmatan Awam kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi berkaitan dengan penyediaan deskripsi tugas berikutan pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA. Jadi seperti mana yang kita maklum bahawa SSPA pelaksanaan perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2024 iaitu pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam yang berkuat kuasa pada 1 Disember 2024 telah pun memberi banyak manfaat kepada kita sebagai penjawat awam antaranya berkaitan dengan seperti mana dinyatakan oleh Puan Moderator tadi berkaitan dengan pemberian gaji, penetapan gaji yang baru yang telah kita perolehi pada tahun lepas Disember 2024 dan akan diperolehi sekali lagi pada tahun 2026 Puan Ros. Tetapi walau bagaimanapun kalau kita lihat dari segi penambahbaikan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada pelaksanaan SSPA bukan sahaja dari segi aspek peningkatan gaji, bukan sahaja dari aspek kemajuan kerjaya, malahan juga dilihat juga dari aspek pengurusan sumber manusia yang merangkumi penambahbaikan ke atas beberapa skim perkhidmatan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam.
Okey, untuk makluman semua, seperti mana yang kita maklum bahawa berdasarkan kepada Perkeliling 1 2024, pada masa ini skim perkhidmatan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam adalah sebanyak 199 skim perkhidmatan. Berbanding pada tahun sebelum ini, iaitu semasa sistem saraan Malaysia, 229 skim perkhidmatan. Jadi berikutan daripada penambahbaikan yang kita telah dilaksanakan bagi SSPA ini, skim perkhidmatan telah menjadi 199 skim perkhidmatan yang berkuat kuasa lah. Jadi berdasarkan daripada 199 skim perkhidmatan berkuat kuasa ini, antara penambahbaikan yang telah kita dilaksanakan bagi skim perkhidmatan yang berkuat kuasa adalah kelayakan masuk minimum. Kelayakan masuk minimum bagi skim perkhidmatan bagi tujuan pelantikan dalam perkhidmatan awam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita tahu bahawa sebelum ini, sistem saraan sebelum ini, pelantikan minimum dalam perkhidmatan awam adalah di peringkat PMR PT3. Tapi berdasarkan pelaksanaan SSPA ini, pelantikan kelayakan minimum dalam perkhidmatan awam telah menjadi di peringkat SBM. Jadi kita nak dapatkan penyandang ataupun penjawat awam yang terbaik, kita nak dapatkan bakat yang terbaik dalam perkhidmatan awam. Maka disebabkan itulah berdasarkan kepada mandat stakeholders kita, kita tetapkan bahawa terdapat 13 skim perkhidmatan yang terlibat dalam penambahbaikan ataupun yang terlibat dengan kelayakan masuk minimum di peringkat SPM. Jadi suka saya untuk berkongsi di sini 13 skim perkhidmatan yang terlibat dengan urusan kelayakan masuk minimum di peringkat SPM ini adalah berdasarkan kepada 13 skim perkhidmatan iaitu kalau kita lihat, yang pertama adalah operator loji, pemandu operator jentera pemunggah, pemandu kenderaan, pembantu awam, bentara parlimen, penghantar notis dan juga pembantu operasi. Jadi daripada 13 ini, 17 skim perkhidmatan yang telah digabungkan menjadi satu. Yang telah digabungkan menjadi satu dan dia telah ditambah baik. Maksud saya begini, bila ditambah baik itu adalah kelayakan masuk di peringkat minimum SPM, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat kelayakan masuk di peringkat SPM, dan ketujuh-tujuh skim perkhidmatan ini telah pun dijadikan skim perkhidmatan pembantu khidmat am di grade H1. Jadi 7 skim perkhidmatan ini yang digabungkan, manakala terdapat 4 skim perkhidmatan yang telah dinaik taraf yang terdiri daripada pembantu perawatan kesihatan, pegawai rendah polis dan konstebel orang asli, pengawas hutan dan juga pembantu hidupan liar. Serta 2 lagi skim perkhidmatan yang telah dijumut dan juga telah ditukar lantik, iaitu pegawai rendah polis dan konstebel sokongan dan juga pengawal keselamatan. Jadi kalau kita lihat 13 skim perkhidmatan ini yang terdahulunya Puan Ros, yang merupakan skim perkhidmatan yang dilantik di peringkat PT3 dan PMR, tetapi melalui pelaksanaan SSPA ini, skim perkhidmatan ini telah ditambah baik, di mana pelantikannya adalah di peringkat SPM untuk mendapatkan penyandang dan bakat terbaik dalam perkhidmatan awam. Jadi selain daripada yang ditambah baik bagi 13 skim perkhidmatan dari peringkat PT3 PMR kepada SPM ini, terdapat 23 lagi skim perkhidmatan yang telah juga ditambah baik, di mana penjumudan yang melibatkan penjumudan 23 skim perkhidmatan di peringkat ijazah sarjana muda, STPM diploma dan juga di peringkat SPM. Kenapa daripada skim perkhidmatan yang berkuat kuasa pada ketika ini terdapat 23 skim perkhidmatan yang telah dijumutkan itu? Ini adalah berdasarkan kepada hasrat kerajaan untuk mendapatkan, seperti mana yang saya nyatakan tadi, mendapatkan bakat yang terbaik, dan yang paling penting adalah pelaksanaan ataupun pengoptimuman sumber manusia dalam perkhidmatan awam. Selain daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan juga berfokus dan juga memenuhi terkini penyampaian perkhidmatan. Jadi melalui penjumudan ataupun penambahbaikan skim perkhidmatan ini, pegawai juga mempunyai peluang kemajuan kerja yang lebih baik dan juga mobiliti yang luas. Jadi sudah tentu apabila terdapatnya penambahbaikan Puan Ros bagi skim perkhidmatan yang berkuat kuasa ini, daripada kelayakan minimum PT3 PMR pergi ke kelayakan minimum SPM, daripada yang berkuat kuasa skim perkhidmatan yang terpencil contohnya, yang peluang kenaikan pangkatnya ataupun mobilitinya adalah agak terhad,
Jadi apabila kita jumutkan skim perkhidmatan tersebut dan di penyandang-penyandang ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa yang merupakan satu skim perkhidmatan yang dominan di dalam sesebuah organisasi, jadi peluang kenaikan pangkat, peluang kemajuan kerjaya, mobiliti pegawai boleh dicapai. Jadi suka juga untuk saya berkongsi di sini seperti yang telah saya nyatakan tadi, 13 skim perkhidmatan kelaikan minimum di peringkat SPM. Manakala 23 ini terdiri daripada, kalau saya boleh kongsi di sini tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan skim perkhidmatan yang terlibat, iaitu di peringkat ijazah sarjana muda iaitu pensyarah UiTM, pengurus taman ladang, pegawai penyelidik sosial, pengurus asrama, pegawai penerbitan dan juga pegawai kewangan. Jadi kalau yang melibatkan penjumudan skim perkhidmatan bagi kumpulan kelaikan ijazah sarjana muda ini, contoh saya ambil di sini ialah pegawai kewangan, di mana skim perkhidmatan ini telah dijumutkan dan penyandang-penyandang tersebut telah pun ditukar lantik daripada pegawai kewangan kepada accountant yang mempunyai kelayakan perakaunan, manakala yang tidak mempunyai kelayakan perakaunan telah ditukar lantik kepada skim perkhidmatan pegawai takbir. Jadi apabila berlakunya sedemikian pertukaran ataupun tukar lantik di antara dari pegawai kewangan kepada accountant, tentu penyandang yang berada pada sesuatu jawatan itu ataupun di dalam organisasi itu, sudah tentu pengurus sumber manusia, sudah tentu ketua jabatan akan tertanya-tanya apakah skop fungsi bidang tugas yang perlu dilaksanakan oleh penyandang itu. Adakah dia masih lagi perlu melaksanakan skop fungsi seorang pegawai kewangan, ataupun dia telah tanpa perlu lagi melaksanakan tugas sebagai pegawai kewangan dan secara total melaksanakan fungsi sebagai pegawai takbir ataupun sebagai accountant. Okey, Puan. Dengan persoalan-persoalan Puan tadi, sebelum Puan memberi jawapan kepada persoalan tu, betul, saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu. Apakah jawapan yang patut mereka dengari, sebab mereka pun tertanya-tanya tentang JD terbaru ni. Betul. Sebelum tu Puan, seramai kita sedia maklum pada tahun lepas, seramai 99.9% daripada 1.5 juta penjawat awam telah pun menandatangani SSPA. Betul. Tapi saya nak tanya juga, bagi pihak 99.9% penjawat awam ni, pasti mereka nak tahu apakah tujuan penyediaan JD itu, Puan? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihatlah sebenarnya kita sentiasa bercakap, saya rasa mungkin pengurus sumber manusia di kementerian, ketua perkhidmatan, ketua jabatan sentiasa diberi mandat oleh kita JPA sebagai agensi pusat untuk melaksanakan ataupun memastikan semua penyandang yang berada di kementerian ataupun jabatan itu melaksanakan JD. Jadi sebenarnya apa sebenarnya JD itu? Apakah yang dimaksudkan JD? JD ini ialah merupakan satu deskripsi tugas ataupun kita katakan sebagai job description yang menerangkan tentang ataupun yang menunjukkan skop fungsi bidang tugas yang perlu dilaksanakan oleh seorang pegawai. Walau di mana grade sahaja pun pegawai berada, sama ada di kumpulan pengurusan dan profesional, sama ada kumpulan pelaksana, malah berada di kumpulan pengurusan tertinggi, perlu mempunyai JD masing-masing berdasarkan kepada jawatan yang disandang. Jadi JD itu dia boleh menunjukkan tentang tujuan pewujudan sesuatu jawatan itu dengan mengambil kira komponen-komponen lain seperti accountability, dimensi dan juga kompetensi yang diperlukan untuk menyandang sesuatu jawatan itu. Jadi sebenarnya secara ringkasnya sebenarnya JD ni dia nak menunjukkan tentang kita kata skop fungsi bidang tugas bagi sesuatu jawatan itu. Dan suka juga untuk saya tekankan di sini bahawa JD ini diwujudkan bagi jawatan, bukan untuk penyandang, tetapi JD yang diwujudkan itu ialah bagi jawatan itu, bukan penyandang itu. Itu merupakan prinsip utamalah yang bagi tujuan pewujudan JD. Okay, kalau boleh saya selitkan sikit, Puan, ada satu soalan. Manakala Puan kata tadi JD diwujudkan berdasarkan perjawatan, bukan kepada body. Betul. Kalau pegawai yang baru masuk, Puan, betul. Okey, kepada siapa mereka nak refer untuk menyediakan JD itu sendiri, sebab mereka mungkin baru. Betul. Dan tidak ada pendedahan lagi tentang job description, mungkin pertama kali juga dengar tentang job description ataupun deskripsi tugas. Betul. Kepada siapa mereka perlu refer dulu, Puan? Yang pertama sekali. Okey. Kalau di peringkat jabatan, sama ada di peringkat jabatan ataupun kementerian, seperti mana saya nyatakan tadi, pewujudan JD adalah berdasarkan kepada jawatan. Sekiranya seorang pegawai yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam, contohnya dilantik sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di grade M9,
dia pun ialah tidak ada pengalaman, tidak pernah bekerja dalam sektor awam. Jadi dia pun akan terfikir, apakah tugasan yang perlu dilaksanakan. Jadi perkara yang perlu dilihat JD ini adalah berdasarkan kepada kita punya punca kuasa lah, Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam bilangan 4 tahun 2018, iaitu berkaitan dengan My Portfolio Panduan Kerja Sektor Awam. Jadi di dalam PKPA bilangan 4 tahun 2018 itu dinyatakan secara jelas bahawa JD merupakan salah satu komponen yang perlu dilihat ataupun diteliti untuk melaksanakan sesuatu tugas. Jadi apakah komponen yang terkandung di dalam JD itu perlulah dirujuk kepada pentadbir JD yang berada di kementerian dan juga di jabatan. Walau bagaimanapun, suka juga untuk saya tekankan bahawa pembentukan JD itu perlulah berdasarkan kepada prinsip rate for the job. Contohnya, rate for the job untuk melaksanakan tugas di grade M9. Apakah JD yang perlu dilaksanakan di grade M12 mempunyai JD yang berbeza. Dia tidak akan sama. Sebab prinsip yang kita nak lihat di situ adalah dari segi prinsip rate for the job. Dan keduanya adalah untuk melihat skop fungsi tugas yang berkaitan dengan fungsi organisasi. Kalau katalah sesebuah organisasi itu, saya bagi contoh satu kementerian, dua kementerian. For example, di sini ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sudah pasti mereka pegawai tadbir dan diplomatik itu PTD yang ditempatkan di situ, walaupun berada di grade yang sama, M9 yang baru dilantik, tetapi mempunyai JD yang berbeza berdasarkan kepada fungsi organisasi. Itu dia penerangan. Saya kira pasti ramai yang tertanya-tanya lagi. Banyak lagi soalan. Saya tengok dekat Facebook pun banyak juga soalan-soalan yang saya akan ambil sebentar saja lagi, dan saya minta anda semua untuk masih setia bersama kami dalam Facebook Live Jabatan Perkhidmatan Awam dengan diskusi deskripsi tugas selepas SSPA. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Berapa? Okey, 3.8 juta penonton. Terima kasih tuan-tuan dan puan. 3.8 ribu, minta maaf. Okey, produser maaf. 3.8 ribu penonton di Facebook Live. Saya mohon anda semua untuk sama-sama juga memeriahkan pelanggan kami pada pagi ini yang telah pun berlangsung dari 10 pagi dan akan sentiasa bersama anda sehingga pukul 4 petang di portal rasmi kami di www.epelanggan.jpa.gov.my. Baik, sebelum kita diskusi dengan lebih lanjut lagi bersama dengan Puan Marliza kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami, dan hari ini kita akan teruskan juga dengan diskusi kita tentang deskripsi tugas kepada kepada yang mereka penjawat awam yang telah menandatangani sistem saraan perkhidmatan awam baru-baru ini. Pastinya anda akan tertanya-tanya skim yang terlibat dengan JD baru tu, macam mana kita nak catat kat dalam JD? Adakah yang telah skim yang telah digabungkan ataupun yang telah dijumutkan itu perlu carry tanggungjawab yang lama ataupun ada JD baru? Bersama kami Puan Marliza masih lagi setia dengan kita untuk menjawab soalan. Masih lagi Puan. Masih lagi bersemangat panel saya pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda dan tahniah juga kepada anda kerana memilih channel kami pada pagi ini, kerana kita akan kongsikan ilmu-ilmu yang sangat berguna bukan sahaja kepada PSM ataupun bahagian pembangunan sumber manusia, tetapi kepada pegawai yang akan bertanggungjawab untuk mengisi JD masing-masing. Kerana kita yang akan isi kan Puan? Betul. Okey Puan, menjawab tentang soalan Puan pada tadi yang telah saya minta Puan kejap Puan. Saya nak sambung balik Puan. Soalan Puan, penerangan Puan tadi tu dah meliputi semuanya sebenarnya. Cumanya Puan tak sempat nak explain lagi. Betul. Bagaimanakah JD baru bagi 13 skim yang telah dijumutkan dan ataupun 13 skim yang telah digabungkan tu? Baik. Adakah mereka perlu carry tugasan yang lama ataupun ada tugasan baru menanti pegawai-pegawai itu? Baik. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang saya nyatakan tadi bagi 13 skim perkhidmatan yang telah ditambah baik kelayakan minimum di peringkat PT3 PMR dan diberi penambahbaikan kepada kelayakan minimum di peringkat SPM, suka saya untuk berkongsi di sinilah beberapa ataupun kita kata contoh perubahan kepada JD pembantu khidmat am. Jadi kalau kita tahu bahawa seperti mana yang saya terangkan tadi, terdapat 7 skim perkhidmatan yang telah digabungkan dan menjadi satu skim perkhidmatan yang baru, iaitu pembantu khidmat am grade H1. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat sebenarnya perubahan kepada JD PKA ini adalah ataupun telah pun dikongsi melalui portal JPA. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat secara lebih terperinci, sebelum saya terangkan, tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat secara lebih terperinci berkaitan dengan penyediaan JD PKA, berikutan penggabungan 7 skim perkhidmatan tadi tu, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada surat edaran JPA yang terdapat dalam portal JPA, dan di situ disertakan sekali garis panduan bagaimanakah nak membentuk JD PKA. Jadi sebelum itu saya ingin berkongsi tentang contoh perubahan kepada JDPKA. Kalau kita lihat bahawa pada ketika sewaktu SSM terdahululah pemandu kenderaan yang merupakan skim perkhidmatan, salah satu yang skim perkhidmatan yang telah digabungkan oleh 6 lagi skim perkhidmatan menjadi PKA. Awalnya kalau kita lihat pembentukan JD dia di maklumat umum itu dinyatakan pemandu kenderaan. Pemandu kenderaan di grade H11, TBK1 dan TBK2. Dan skim perkhidmatan adalah pemandu kenderaan. Ini maklumat yang terkandung dalam maklumat umum suatu JD yang terdahulu. Dan kalau kita lihat pada ketika itu, tujuan pewujudan jawatan pemandu kenderaan ini ialah untuk mengendalikan kenderaan ataupun bertanggungjawab ke atas keselamatan dan penyelenggaraan kenderaan. Dan kalau kita lihat dari segi accountability-nya juga, tugas utama juga JD pemandu kenderaan itu meliputi urusan yang berkaitan dengan pengendalian kenderaan. Dan dimensi akademik, kompetensi dan juga pengalaman juga dinyatakan tentang input ataupun yang berkaitan dengan pemanduan. Tetapi apabila pemandu kenderaan telah digabungkan bersama-sama dengan skim perkhidmatan menjadi yang lain menjadi pembantu khidmat am ataupun PKA, jadi PKA yang baru yang kita perlu lihat ialah pembantu khidmat am grade H1, bukan lagi pemandu kenderaan, walaupun dia masih lagi melaksanakan tugas-tugas pemanduan. Jadi perubahan kepada JD itu adalah pembantu khidmat am grade H1 dan skim perkhidmatannya adalah pembantu khidmat am. Okey. Selain daripada itu, kalau kita lihat, sebelum ini tujuan pewujudan jawatan itu ialah untuk mengendalikan kenderaan, bertanggungjawab akan keselamatan dan penyelenggaraan kenderaan.
Tapi apabila JD telah menjadi JD PKA, dia akan menjadi tujuan pewujudan jawatan itu adalah untuk mengendalikan kenderaan jabatan serta tugas-tugas operasi am bagi memastikan urusan pejabat berjalan dengan lancar. Jadi kalau kita lihat di situ, dia melaksanakan kenderaan, mengendalikan kerajaan dan melaksanakan tugas-tugas operasi am. Pada ketika itu, semasa SSM yang dikendalikan oleh pembantu operasi. Jadi apabila digabungkan itu, maka penyandang itu perlu melaksanakan tugasan yang merangkumi penghuraian kerja pembantu khidmat am, termasuklah kerja-kerja yang berkaitan dengan operasi. Namun suka juga untuk saya ingatkan di sini bahawa walaupun terdapat 7 skim perkhidmatan yang digabungkan menjadi satu skim perkhidmatan iaitu PKA, penentuan JD bagi sesuatu jawatan PKA itu ataupun di dalam organisasi itu adalah berdasarkan kepada fungsi organisasi. Katalah dia perlu melaksanakan tugas pemanduan dan melaksanakan tugas operasi, contoh. Jadi dia perlu melaksanakan 2 tugas itu. Gabungan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihatlah kalau dari segi penguraian kerja PKA itu ada dinyatakan secara jelas dalam portal JPA juga yang menerangkan tentang bidang-bidang ataupun skop fungsi bidang tugas yang perlu dilaksanakan oleh PKA dan boleh diguna pakai untuk membentuk sesuatu JD. Itu dia. Saya pasti Puan, kenapa penetapan ini dilaksanakan? Kerana dia nak seimbang Puan. Betul. Di samping kita rasa manfaat dan nikmatnya, kenaikan gaji tu dia kena selaras juga dengan tanggungjawab dia Puan. Betul. Tapi tidak dilupa juga JD lama masih dilaksanakan dengan penambahan beberapa JD baru berdasarkan apa tu Puan, pengoperasian organisasi. Baik Puan. Kalau kat sini Puan, saya tengok dekat sini kita terima soalan dari penonton juga Puan untuk Facebook, untuk podcast kita pada hari ini. Sedikit saya bacakan soalan yang diutarakan daripada Puan Haslina Idris. Okey, katanya, kalau jawatan sebelum ini H14 kanan, kenapa SSPA jadi H1 bukan H2? Puan, soalan ni memang famous Puan. Saya tahu dia bukan melibatkan H1 atau H2 sahaja, malah ada H12, H13 pun akan bertanya juga Puan. Mungkin Puan boleh bantu sikit memberi penerangan kepada Puan Haslina Idris. Soalan yang saya jangkakan yang akan ditanyalah bagi sesi ini, dan sebenarnya beberapa selepas pelaksanaan SSPA bermula daripada Disember tahun lepas sehinggalah kini, persoalan ini memang sentiasa datang dari semasa ke semasa. Jadi kita lihat di sini saya nak buat satu senario di sini supaya lebih jelas Puan Ros. Ya, silakan Puan. Semasa SSM, contohnya berada di grade pemandu yang berada di grade H11, H14, H16 dan H18. Itu semasa SSM. Tetapi apabila telah digabungkan menjadi PKA, skim perkhidmatan PKA, maka grade jawatan adalah H1, H2, H3 dan juga H4. H1 adalah di grade lantikan, manakala di grade H2, 3 dan 4 adalah di grade kenaikan pangkat. Persoalannya ialah kenapa penyandang yang pada ketika ini kalau berada di grade H11 ditukar lantik kepada H1, tetapi penyandang yang berada di grade H14 tidak ditukar lantik kepada H2 secara automatik. Itu memang persoalan yang selalu kita terimalah. Dia begini, kalau kita lihat semasa SSM, kumpulan yang berada di grade H11 hingga H18 ini adalah dalam kumpulan perkhidmatan yang bertaraf PT3 dan juga PMR. Okey, apabila kumpulan ini telah ditukar lantik berikutan penambahbaikan skim perkhidmatan PKA tadi yang baru tadi, apabila kumpulan ini telah ditukar lantik, dia akan pergi kepada grade H1 secara keseluruhan. Maknanya sama ada berada di grade 11, 14, 16, 18, dia akan pergi kepada PKA grade H1. Kenapa bukan kepada PKA grade H2? Ini memandangkan pertukaran pelantikan itu melibatkan 2 kumpulan perkhidmatan yang berbeza. Jadi seorang penyandang itu telah pun memperolehi manfaat dari situ. Daripada kumpulan PT3 PMR ditukar lantik kepada SPM, di situ telah pun memperolehi manfaatnya.
ke peringkat SPM. Jadi disebabkan itu kesemua penyandang yang berada di grade asal SSM tadi H11 hingga H18 ditukar lantik semuanya ke grade H1 kerana berada dua kumpulan perkhidmatan yang berbeza dan juga telah pun menerima manfaat daripada pertukaran pelantikan itu. Okey Puan. Di Facebook kita sekarang ni seramai 4.7 ribu penonton sedang menyaksikan penjelasan tentang deskripsi tugas kita pada hari ini. Saya nak juga berkongsi dengan penonton semua. Persoalan daripada Wak Al-Rashidin. Okey Puan. Encik Wak ni bertanya, nak tahu juga pasal JDPKA. Adakah beza atau pecahan dari jawatan yang dijumutkan? Mungkin ini tadi Puan telah memberikan penerangan. Okey. Puan boleh juga sentuh sedikit mungkin Encik Wak tadi tu ketinggalan, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan juga boleh juga menyaksikan Facebook kami semula recording ini, sebab live ini kita akan simpan untuk tontonan semula. Dan soalan lagi satu Puan, peranan JD juga, bolehkah Puan terangkan mengenai peranan JD dalam konteks pewujudan sesuatu jawatan? Mungkin soalan yang lebih kurang sama juga pada. Kurang sama ya. Tak apa. Suka saya nak menerangkan di sini. Memang ramai yang akan tertanya-tanya. Apabila telah ditukar lantik menjadi PKA grade H1, adakah perlu melaksanakan semua skop fungsi dan bidang tugas bagi PKA yang merangkumi ke-77 skop perkhidmatan yang telah digabungkan itu? Sebenarnya kalau ikutkan kepada apa yang telah ditetapkan bagi mencapai pengoptimuman sumber manusia, penetapan jadi PKA baharu itu seperti mana saya nyatakan tadi adalah berdasarkan kepada fungsi sesebuah organisasi. Skop fungsi bidang tugas di dalam sesebuah organisasi itu. Saya bagi contoh senario di sini seperti di JPA sendiri. Di JPA kita ada pemandu kenderaan. Sebelum ini pemandu di JPA kita ada pembantu operasi. Jadi apabila pemandu kenderaan dan juga pembantu operasi ini telah pun ditukar lantik menjadi PKA, maka skop fungsi bidang tugas PKA itu yang baharu itu perlulah merangkumi tugas-tugas operasi dan juga pemanduan. Jadi terpulang ataupun berdasarkan kepada penentuan ketua jabatan untuk menentukan berapa banyakkah yang perlu seorang penyandang itu melaksanakan tugas pemanduan dan berapa banyakkah tugas yang berkaitan dengan operasi yang perlu dilaksanakan oleh penyandang tersebut. Adakah dia apply kepada mereka yang dah pun menyandang TBK Puan? Contohnya pelaksanaan JD ni bagi jawatan yang mempunyai TBK, adakah sama? Ya, betul. Sama. Cara dia? Sama. Okey Puan, satu soalan daripada Encik Saiful Zarhan. Katanya, adakah JD PKA dan PTPO boleh sama? Contoh diberi, PTPO sumber manusia, boleh PKA laksana tugas yang sama? Adakah itu benda skop yang sama juga Puan? Okey, tengok kalau kita lihat di sini daripada awal apa yang telah saya nyatakan dari awal tadi. Skim perkhidmatan pembantu khidmat am adalah merupakan skim perkhidmatan di bawah klasifikasi H. H kemahiran. Manakala skim perkhidmatan pembantu tadbir perkerjaan operasi ataupun PTPO merupakan satu skim perkhidmatan di bawah klasifikasi N, pentadbiran. Jadi kalau kita lihat di situ, dia dah dua klasifikasi yang berbeza. Sebenarnya kalau berdasarkan kepada JD, JD PKA itu adalah berdasarkan kepada skop fungsi tugas PKA. Manakala JD PTPO adalah berdasarkan kepada skop fungsi tugas PTPO. Okey, bermakna dari sini kalau kita nak lihat pembentukan JD bagi dua skim perkhidmatan berbeza ini perlulah dirujuk kepada penghuraian kerja bagi skim perkhidmatan itu, dan ketua jabatan perlu membuat penyesuaian di atas penghuraian kerja tersebut. Contohnya di sini, kalau katalah PTPO itu terdiri daripada penghuraian kerjanya terdiri daripada 7 skop fungsi bidang tugas. Jadi 7 skop fungsi bidang tugas itu perlulah dilihat oleh ketua jabatan dan membuat penyesuaian berdasarkan kepada penghuraian kerja tersebut. Begitu juga dengan penghuraian kerja PKA tadi, ketua jabatan perlu melihat apakah skop fungsi bidang tugas yang terdapat dalam penghuraian kerja PKA dan membuat penyesuaian berdasarkan kepada jawatan dan juga kepada fungsi sesebuah organisasi. Itu dia.
penerangan yang cukup jelas. Saya kira bahagian pengurusan sumber manusia dah tak pening-pening dah Puan. Berapa kali Puan ulang pun memang itulah dia jawapan yang telah termaktub dalam perkeliling PKA kita Puan ya. Okey baik Puan. Kat sini saya nak juga tanyakan soalan kepada Puan. Asyik penonton je tanya, saya pula nak tanya Puan ya. Boleh. Okey Puan. Kalau kita tengok semua tadi Puan dah pun memberikan input kepada kita semua cara nak isi, siapakah yang perlu isi dan siapa yang perlu kita rujuk. Okey. Bagaimana pula dengan agensi yang belum selesai urusan pengemaskinian data perjawatan berikutan pelaksanaan Warrant Zero Base tahun 2025. Kalau macam tu bagaimanakah status pelaksanaan JD ni Puan? Okey. Kalau kita lihat ya, apabila berkuatkuasanya ataupun pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA ini yang berkuatkuasa 1 Disember 2024, terdapat keperluan untuk membuat perubahan ke atas waran perjawatan sesuatu kementerian ataupun agensi. Ya. Sebab asalnya waran itu adalah di grade M9 contohnya. M41, M44, 48, 52 sehingga ke grade 54. Contoh, tetapi bila SSPA berkuasa dia dah jadi M9, M10, M12, M13 dan juga M14. Jadi bila berlakunya perubahan grade itu, maka terdapat perubahan untuk pindaan ke atas sesuatu waran perjawatan. Pindaan ke atas waran perjawatan secara keseluruhan. Sebab itulah kita panggil zero base. Totally change ataupun perubahan secara total ke atas sesuatu waran perjawatan itu. Jadi akan timbul persoalan, macam mana pula JD yang dah sedia ada tu, adakah akan berlaku perubahan sebab dah bertukar daripada M41 menjadi M9 contohnya di situ. Jadi dari segi perubahan kepada JD itu perlulah dilihat semula berdasarkan kepada grade yang berkuatkuasa berdasarkan kepada SSPA. Pertama, yang pertama. Yang keduanya adalah kita melihat bahawa perubahan kepada JD itu kementerian dan juga jabatan perlu mempunyai backup ke atas JD yang sedia ada, dan apabila selesainya pelaksanaan Warrant Zero Base, JD itu dimasukkan semula. Tetapi dengan grade SSPA, bukan lagi dengan grade SSM. Jadi walau bagaimanapun pentadbir JD perlulah melihat akan perkara ini, dan sekiranya terdapat persoalan yang ingin ditanya ataupun mungkin yang ingin mendapat penjelasan yang lebih lanjut, pengurus sumber manusia perlu menghubungi bahagian perjawatan dan organisasilah untuk mendapatkan nasihat dan input yang tepat. Input yang Puan bagi pada hari ini telah memegang seramai 5.1 ribu penonton Puan di Facebook Live kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan komen dan share kepada rakan-rakan anda untuk kita sama-sama tambah ilmu kita tentang deskripsi tugas ini ataupun job description. Baik Puan, selepas ini kita akan membincangkan juga, kita sentuh sikit tentang JD counter Puan. Boleh? Boleh. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepas ini.
deskripsi tugas selepas SSPA. Masih lagi kita bincangkan dengan topik hangat ini, dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, dan jangan lupa meriahkan juga e-pelanggan kami di portal kami epelanggan.jpa.gov.my. Di sana anda bebas bertanyakan apa sahaja soalan, kerana pegawai-pegawai dari bahagian yang terdapat di JPA ini sedia membantu anda. Tetapi di Facebook Live ini hanya topik yang kita bincangkan hari ini sahaja. Anda boleh bertanyakan soalan. Soalan lain, sila ke e-pelanggan kami. Baik, tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan tentang bagaimanakah JD counter. Soalan yang saya petik daripada Izni Asri di Facebook. Itu ditujukan kepada Puan Mel kita. Puan, boleh lagi Puan? InsyaAllah boleh, saya cuba. Panel kita akan membantu kita. Baik, soalan saya bacakan sedikit Puan ya. Bagi tugas khidmat pelanggan, adakah kerja di kaunter boleh diambil alih oleh PT yang lain di jabatan tersebut, memandangkan jawatan PKP telah dijumutkan oleh PTPO? Mohon penjelasan Puan Panel. Okey, soalan yang sangat bagus daripada yang bertanya di melalui Facebook Puan Ros ya. Persoalan ni memang juga merupakan persoalan yang sering kali ditanya. Dia agak keliru sama ada bolehkah PKP yang telah dijumutkan itu menjadi skim perkhidmatan dan ditukar lantik kepada PTPO. Adakah PTPO itu boleh juga melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan khidmat pelanggan? Jadi situasi di sini jelas menunjukkan bahawa apabila seperti mana saya nyatakan tadi, apabila sesuatu skim perkhidmatan itu dijumutkan, dalam kes ini skim perkhidmatan yang dijumutkan itu adalah skim perkhidmatan pegawai khidmat pelanggan, dan ditukar lantik kepada skim perkhidmatan yang berkuat kuasa, iaitu skim perkhidmatan PTPO. Jadi skim perkhidmatan PTPO yang seperti baharu ini, yang telah mempunyai penyandang yang telah ditukar lantik daripada PKP tadi, adalah menjadi satu kepentingan bagi ketua jabatan untuk menentukan JD baharu bagi PTPO tersebut. JD baharu bagi PTPO tersebut mengikut kesesuaian fungsi organisasi. Jadi perkara yang perlu diberi penekanan sini ialah berdasarkan kepada fungsi organisasi. Sekiranya terdapat keperluan penyandang itu melaksanakan skop fungsi dan bidang tugas pegawai khidmat pelanggan, maka tugasan itu perlu dilaksanakan berserta dengan tugasan PTPO. Bermakna tugasan fungsi organisasi itu memerlukan pelaksanaan tugas ataupun skop fungsi dan bidang tugas PKP, dalam masa yang sama juga dilaksanakan berserta dengan skop fungsi bidang tugas PTPO. Jadi ketua jabatanlah yang perlu membuat penyesuaian di situ. Membuat penyesuaian di situ, bagaimanakah hendak membentuk JD yang baharu bagi PTPO itu bagi memastikan pelaksanaan tugas PKP tadi tu yang telah dijumutkan itu, dan juga PTPO yang sedang berkuat kuasa. Itu dia. Selama 23 tahun kita dalam skim lama SSM, dan tahun ini kita di PKA iaitu SSPA, banyak juga perubahan yang dilaksanakan oleh kerajaan Puan, tapi demi kebaikan dan kemaslahatan kita dalam organisasi juga. Baik Puan, dekat sini ada satu lagi soalan Puan dari Naz Ahmad. Saya kira soalan ini menarik sebab tadi penjelasan telah pun dibuat, tapi dia lebih kepada fokus kepada bidang tugas dia sendiri Puan. Kalau sebelum ini pemandu kenderaan ambulan, perlu ke buat JD untuk kerja-kerja pejabat juga? Tadi Puan ada juga ceritakan juga tentang situasi di mana pegawai itu tetap kena laksanakan tugasan dia yang lama tu, dan penambahan dibuat, dikemas kini bagi mencapai kita punya objektif pelaksanaan SSPA. Tapi ni dia skopkan lagi Puan, pemandu kenderaan ambulans. Saya kira ini pun mungkin ramai juga tertanya dari segi agensi tu. Agensi tu Puan, kita nak selamatkan nyawa, adakah dia perlu juga buat tugasan baru yang ditambah baik ni? Betul. Okey, ini juga merupakan satu persoalan yang pentinglah untuk menentukan tentang pelaksanaan JD. Jadi kalau kita lihat tadi, penggabungan pemandu itu menjadi PKA. Penggabungan yang merangkumi tugas-tugas operasi juga. Jadi persoalan yang dikemukakan di sini adalah berkaitan dengan tugas pemanduan ambulan. Saya jangkakan apabila bercakap tentang tugas pemanduan ambulan ni sudah tentu di mana Puan Ros? Kementerian Kesihatan Malaysia, di hospital ataupun di klinik kesihatan. Di mana kalau kita lihat
tugas-tugas pemanduan ambulan ini bukan merupakan satu tugas yang mudah lah. Betul. Yang mudah. Dan dalam masa yang sama, apabila wujudnya PKA yang baru ini, dia perlu melaksanakan tugas operasi. Jadi kalau dilihat dari segi pembentukan JD baru bagi pemandu ambulan ini, pemandu ambulan boleh melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasi di sesebuah organisasi. Di sini ialah saya khususkan mungkin di hospital ataupun di Kementerian Kesihatan. Di hospital. Tetapi dari segi penentuan weightage untuk melaksanakan tugas itu, sebab kita tahu bahawa pemanduan ambulan ni merupakan satu tugasan yang memberi, kita kata sebagai satu tugas yang sangat penting yang melibatkan nyawa. Melibatkan keselamatan dan sebagainya. Jadi ketua jabatan dia boleh menentukan dari segi weightage. Kalau kata saya bagi senario di sini, di hospital A, ketua jabatan di hospital A boleh menentukan ataupun menetapkan dari segi weightage apakah tugasan pemandu ambulan itu boleh laksanakan. Contoh, mungkin 80% melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemanduan ambulan, 20% mungkin melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasi. Walau bagaimanapun, suka juga untuk saya ingatkan di sini, kita tidak menetapkan satu ratio yang rigid. Contohnya 80 melaksanakan tugas pemanduan ambulan, 20% melaksanakan tugas operasi, tidak. Itu adalah tertakluk kepada penyesuaian yang dibuat oleh seorang ketua jabatan bagi menentukan penyandang itu, yang asalnya dulu pemandu ambulan itu, bagi menentukan penyandang itu dari segi peratusan, berapa banyakkah peratusan melaksanakan tugas-tugas pemanduan ambulan. Dan juga tugas-tugas berkaitan dengan pengoperasian. Jadi kita tidak menetapkan satu rigid, angka yang rigid. Itu adalah tertakluk kepada ketua jabatan ataupun mungkin di hospital A tadi senarionya pengarah hospital yang boleh menentukan dari segi keperluan JD baharu bagi pemandu ambulan tersebut. Jadi walau bagaimanapun perhatian yang perlu diberi ialah seperti mana saya nyatakan tadi, bila berkata tentang pemandu ambulan ini melibatkan tentang keselamatan, nyawa dan sebagainya. Jadi terpulanglah kepada ketua jabatan untuk menentukan JD baharu bagi pemandu ambulan tersebut. Faham? Okey. Dia tak ada penetapan ratio untuk pemandu ambulan, tetapi itu adalah di atas kebijaksanaan ketua jabatan sendiri. Baik Puan. Dekat Facebook sini saya lihat ramai yang bertanya tentang situasi pelaksanaan JD Puan. Antaranya boleh saya bacakan juga dekat sini, ada soalan daripada Amirah Atirah bertanyakan, adakah JD perlu dipinda sekiranya penyandang bertukar? Dari Natasha pula, bagaimanakah penyediaan JD bagi berjawatan kumpulan? Dan dari Razwan Rashid pun ada bertanyakan soalan berkenaan dengan situasi juga. Dia tanya, siapakah bertanggungjawab menyediakan JD bagi jawatan yang belum diisi ataupun tiada penyandang? Macam mana tu Puan? Saya menjawab persoalan ni satu persatu ya Puan Moderator. Pertama, adakah JD itu perlu bertukar sekiranya penyandang bertukar keluar? Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi lah dari segi penyediaan JD, ianya adalah berdasarkan kepada jawatan, bukan kepada penyandang. Jadi apabila berdasarkan kepada jawatan, itu bererti apabila penyandang itu bertukar keluar, JD itu masih perlu ada bagi jawatan itu dan tiada perubahan yang perlu dilakukan. Okey, soalan yang kedua adalah siapakah yang perlu menyediakan JD? Siapakah yang perlu menyediakan JD? Secara jelasnya pemilik kompetensi bagi sesuatu jawatan itu ataupun kompetensi owner bagi sesuatu jawatan itu yang perlu menyediakan JD dan kemudian disemak dan juga diluluskan oleh penyelia penyandang tersebutlah. Tapi jika tidak ada penyandang tu Puan? Jika tidak ada penyandang, tu seperti mana yang saya nyatakan tadi, JD itu dibangunkan ataupun diwujudkan berdasarkan kepada jawatan. Sama ada jawatan itu berpenyandang ataupun tiada berpenyandang, JD sesuatu jawatan itu perlu diwujudkan. Bermakna kalau kita lihat di sini, kita kata tadi, kompetensi owner ataupun pemilik kompetensi itulah yang perlu mewujudkan JD itu. Tetapi kalau tak ada orang, tidak ada penyandang di situ, pos itu adalah kosong, siapa pula yang nak kena sediakan JD? Jawapannya adalah pentadbir JD. Perlu menyediakan JD tersebut bagi jawatan itu. Dan soalan yang seterusnya tadi adalah berkaitan dengan jawatan kumpulan. Adakah jawatan kumpulan ini mempunyai JD?
So kalau kita lihat dari segi prinsip penyediaan JD tadi adalah untuk setiap jawatan dalam warrant dan berfungsi. Dalam warrant ada dan juga berfungsi. Oleh itu, walaupun jawatan kumpulan ada dalam warrant tetapi memandangkan ianya tiada fungsi, maka tiada keperluan untuk menyediakan JD untuk jawatan tersebut. Jadi 3 persoalan itulah tadi yang telah dibangkitkan dalam Facebook FB Live ni JPA, dan suka juga untuk saya berkongsi di sini berkaitan dengan situasi pelaksanaan JD. Tadi kita kata jawatan kumpulan itu perlu ada JD ke tak? Siapa yang perlu menyediakan JD? Adakah JD itu perlu dibuat pindaan dan sebagainya. Tetapi antara perkara lain yang telah dibangkitkan berikutan pelaksanaan SSPA ini suka juga untuk saya berkongsi di sini, ada terdapat 3 situasi yang sering kali menjadi persoalan daripada pengurus sumber manusia, daripada penyandang dan daripada ketua perkhidmatan dan sebagainya. Persoalan yang pertama adalah penyandang yang menerima option SSPA dan memenuhi syarat untuk ditukar lantik. Jadi apakah JD tersebut? Dia menerima option. Lepas tu dia penuhi syarat untuk ditukar lantik. Jadi apa JD dia? Penyandang akan melaksanakan JD yang ditambah baik oleh ketua jabatan dengan mengambil kira multitasking dan juga multi-skilling. Jadi ketua jabatan juga perlulah memastikan pertambahan skop fungsi dan bidang tugas penyandang mengikut keperluan organisasi. Jadi kalau kita lihat di sini saya berulang kali menyatakan tentang pewujudan JD ini, perkara yang penting yang perlu dilihat adalah tentang skop fungsi bidang tugas jawatan itu dan juga keperluan organisasi. Keperluan organisasi itu pula adalah tertakluk kepada visi, misi, hala tuju, objektif sesebuah organisasi. Situasi yang kedua ialah penyandang yang dia terima option. Dia menerima option SSPA tapi dia masih tak penuhi syarat untuk tukar lantik. Dia masih tidak penuhi syarat untuk tukar lantik. Jadi apakah JD dia? Adakah JD yang baru ataupun adakah JD yang lama? Okey. So yang situasi yang kedua ialah penyandang akan melaksanakan JD skim perkhidmatan SSM kerana penyandang belum memenuhi syarat dan belum ditukar lantik ke skim perkhidmatan PKA. Senario tadilah. Kita kata dia mesti mempunyai kelayakan SPM. So ada kelayakan SPM boleh ditukar lantik. Okey, melaksanakan tugas PKA baru. Tapi kalau dia tidak mempunyai kelayakan, dia masih lagi dia menerima option tapi masih lagi belum memenuhi syarat tukar lantik, dia perlu melaksanakan JD skim perkhidmatan yang pokok kuasa terdahulu, iaitu di semasa SSM. Dan situasi yang ketiga adalah penyandang yang menolak option SSPA. Walaupun SSPA ini telah pun dilaksanakan, tetapi memang masih ada Puan Ros tapi agak minoriti lah. Boleh dikatakan 99% tadi yang dah sign SSPA. Tapi masih ada 1% Puan Ros. Betul. Jadi yang 1% ini apakah JD bagi tugasan tersebut, penyandang tersebut? Jadi bagi penyandang yang menolak option SSPA, penyandang akan melaksanakan JD berdasarkan skim perkhidmatan yang berkuat kuasa yang terdahulu, iaitu semasa SSM. Jadi senario ini adalah berbeza-beza berdasarkan kepada option tukar lantik semasa SSPA dan juga kelayakan yang dipenuhi oleh penyandang semasa menerima option tersebut. Okey, betul Puan. Soalan tu pun bermain di fikiran saya juga. Bagaimana dengan JD yang tinggal 1% yang tak sign tu? Puan dah pun beri penerangan. Betul. Puan, kalau nak dibincangkan lagi tentang JD ni, banyak sebenarnya soalan-soalan yang bermain di fikiran bukan saya sahaja, pasti di penonton di luar sana. Tetapi kalau tak sempat jawab pada hari ini, saya nak wawarkan juga kepada anda semua, sertai pelanggan kami di pelanggan.jpa.gov.my yang masih berlangsung sekarang ni dari 10 pagi hingga 4 petang nanti, dan soalan-soalan anda pastinya akan kami cuba bantu untuk menjawab dengan sebaik mungkin. Baik Puan, untuk penyediaan JD tadi, bagaimanakah sekiranya saya bagi situasi yang penyandangnya dah bertukar Puan? Adakah JD itu perlu dipinda ataupun pegawai itu ditempatkan di pentadbiran juga? Bagaimana JD dia? Okey, bagi JD penyandang yang telah bertukar keluar kita lihat sekarang ni job rotation berlaku. Betul. Job rotation berlaku. Jadi apabila berlakunya sedemikian, sudah tentu
pegawai ataupun penyandang akan bertukar keluar daripada sesebuah kementerian ataupun sesebuah jabatan itu. Jadi untuk JD pegawai yang bertukar keluar, JD tiada keperluan untuk pindah JD. Sebab seperti mana yang saya nyatakan tadi, pembentukan JD itu adalah berdasarkan kepada jawatan, bukan berdasarkan kepada penyandang. Siapa sahaja yang duduk di sesuatu jawatan itu, penyandang dari mana sekalipun yang menduduki sesuatu jawatan itu, apabila dia bertukar keluar, tiada keperluan untuk pindah JD bagi jawatan yang ditukar, yang penyandang yang bertukar keluar itulah. Jadi dia akan masih lagi kekal dengan JD yang sedia ada. Itu dia. Kalau kita nak bincangkan lagi, mungkin Puan ada banyak lagi Puan nak ceritakan, tapi kita tengok masa pun mencemburui kita Puan. Kita pun dah berjanji dengan penonton kita live hanya sejam saja Puan, dan saya pasti Puan pun ada banyak lagi yang ingin dikongsikan. Tapi tak apa. Jangan lupa, seperti saya wawarkan tadi, pelanggan kami sentiasa bersama anda, dan terima kasih kepada seramai 5.3,000 penonton. Asli juta je ni kan. InsyaAllah satu hari nanti kita akan capai kepada angka juta tu Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, sebelum kita akhiri, ingin juga saya wawarkan kita akan mengadakan larian MAPA 2025 di wilayah utara. Okey, saya menjemput anda semua untuk sama-sama kita memeriahkan di Aspen Vision City Batu Kawan Pulau Pinang. Di situ nanti kita akan adakan 3 km fun run dan 5 km fun run. Kepada anda, jom kita sama-sama sertai larian MAPA pada 28 Jun 2025 Sabtu ini bermula 7.30 pagi, dan ia terbuka kepada semua, tidak kepada anak-anak muda sahaja. Bawa juga satu keluarga anda untuk kita sama-sama bersenam. Kita anggap kita sebagai riadah sahaja. Baik, Tuan, Puan, terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sesi podcast kita Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan Puan penerangan yang sangat best. Saya tengok komen pun semua mengatakan best tajuk pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, dengan itu kita akhiri dengan sesi podcast kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Malaysia Madani.